kepada topik kita pada hari ini yang berkaitan dengan nombor. Saya nak bertanya. Okey, bila cakap pasal strategi ni sebenarnya banyak tau strategi yang bukan Pomodoro. Okey, seterusnya pesan pula ujian, kuis sebulan angka tu memang agak mengejutkan lah. Okey, yang kedua, kita kena selesaikan soalan, insya-Allah kita akan dapat kawal emosi kita. Menarik. Memang ramai pelajar bila dia masuk je kelas kan, tengok kan. Dan dia ingat senang lah kan. Tapi sebenarnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Selamat datang ke podcast Matematik Dalam Nombor Ada Cerita. Bersama saya Nur Farah binti Ismail, moderator anda pada episod pada kali ini. Dalam kehidupan, pernahkah anda terfikir suatu nombor mempunyai sejarah, misteri ataupun makna yang lebih mendalam di sebalik nombor itu, ataupun hanya sekadar nilai matematik semata-mata? Jadi dalam episod pada kali ini, kita akan membongkar bagaimana nombor ini dapat mempengaruhi diri kita daripada segi pembelajaran, pengurusan masa hingga kehidupan seharian di kolej matrikulasi. Menarik kan? Jadi untuk mengupas tajuk yang menarik ini, kita datangkan tetamu khas daripada unit matematik. Dua orang yang cantik berbaju batik. Di sebelah kiri saya Puan Nurul Husna binti Mak Zaki, dan sebelah sana Puan Siti Fatin binti Syahrin. Jadi bolehlah Puan Fatin dan Puan Nurul Husna memperkenalkan sedikit tentang diri masing-masing. terima kasih kepada Puan Farah. Dan salam kenal kepada semua pelajar-pelajar baru Kolej Matrikulasi Perak. Saya Puan Nurul Husna, merupakan alumni pelajar Kolej Matrikulasi Perlis. Kemudian menyambung pengajian di King's College London dan sekarang berkhidmat di Kolej Matrikulasi Perak lah sebagai pensyarah matematik. Jadi saya sangat teruja lah untuk berada di dalam episod yang sangat istimewa pada malam ini. Seterusnya Puan Fatin. Saya Puan Siti Fatin, pernah menimba ilmu di Kolej Matrikulasi, kemudian melanjutkan pelajaran di University of York, United Kingdom, dan kini merupakan pensyarah matematik di Kolej Matrikulasi Perak. Selamat datang saya ucapkan pada semua pelajar baru. Okay, berbalik kepada topik kita pada hari ini yang berkaitan dengan nombor, saya nak bertanya kepada Puan Husna. Dalam seminggu, berapa lama masa peruntukan kelas matematik di Kolej Matrikulasi Perak? Okey, soalan yang menarik itu soalan yang mungkin pelajar-pelajar baru tertanya-tanya lah kan. Dan soalan ni sangat penting untuk pelajar tahulah. Di matrikulasi, bilangan jam yang pelajar perlu hadap adalah 5 jam. Okay, iaitu 2 jam kuliah dan 3 jam tutorial untuk pelajar 2 semester. Okay, tapi untuk pelajar 4 semester, mereka perlu berhadapan sebanyak 5 jam lah, 5 jam tutorial. Tapi jangan lupa pelajar-pelajar, sebab 5 jam ni adalah untuk dalam kelas saja. So pelajar perlu juga nak peruntukkan masa untuk buat ulang kaji, untuk buat latihan tambahan dan sebagainya. Okey, agak banyak jugalah kelas dalam masa seminggu tu. Betul. Jadi nombor kita pada hari ini adalah 5. Okey, so untuk 2 semester 2 tambah 3 jadi 5. Untuk 4 semester hanya 5 tutorial. Okey, seterusnya soalan kepada Puan Husna lagi. Okey, apakah strategi yang boleh digunakan oleh pelajar untuk menguruskan masa, dan mungkin ada nombor menarik yang Puan Husna boleh ceritakan? Okey, bila cakap pasal strategi ni sebenarnya banyak tau strategi yang kita boleh gunakan untuk kita mengurus masa dengan baik lah. Tapi saya boleh kongsikan 4 strategi lah. Yang pertama, mungkin pelajar-pelajar boleh guna kaedah 2:1. Apa maksud 2:1 ni? Maksudnya setiap 2 jam yang kita belajar, kita peruntukkan 1 jam untuk ulang kaji. Contoh pada hari ni, katakan ada 2 jam kelas. Jadi 1 jam kita gunakan untuk ulang kaji tu, untuk kita revise secara cepat nota-nota tu pada hari yang sama. Okey, itu kaedah yang pertama lah yang boleh saya cadangkan. Okey, yang kedua adalah dengan buat jadual mingguan secara tersusun. Okey, jadual mingguan ni dia mesti fleksibel. Fleksibel dan juga relevan lah. Kan? Janganlah kita packkan jadual tu sampai kita tak boleh nak cope. So mestilah masukkan aktiviti belajar, aktiviti riadah, aktiviti santai yang lain lah. Apa aktiviti harian pelajar tu masukkan sekali dalam jadual tu. Kita nampak macam
bila kita letak nombor bila kita letak nombor-nombor tu yang tersusun, dia akan buatkan otak kita mudah terima untuk beban kerja yang banyak. Itu yang nombor 2 lah. Yang ketiga yang saya boleh cadangkan adalah menggunakan teknik Pomodoro. Teknik Pomodoro macam ni. Contoh kalau pelajar-pelajar dah belajar selama 25 minit. So peruntukkan 5 minit untuk kita rehat. Nampak macam simple. Nampak macam simple kan? 25 minit belajar, 5 minit rehat kan? Tapi dia sangat berkesan untuk otak kita ni lebih fokus. Juga saya dengar nama dia Pomodoro kan? Pomodoro. Cuba sebut bukan Komodo Pomodoro. 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 Itu teknik yang ketiga. Teknik yang keempat, kenal pasti waktu emas. Kalau sebut pasal emas ni benda bernilai kan, sebab setiap orang ni dia tak sama waktu emas dia. Ada yang boleh belajar waktu pagi, ada yang boleh belajar waktu tengah hari, ada yang boleh belajar waktu petang ataupun malam kan. So contoh, apa subjek yang mencabar bagi pelajar tersebut? Katakan matematik ni subjek yang mencabar bagi dia. Jadi dia rasa dia boleh buat matematik waktu bila. Macam saya lah, saya share pengalaman saya masa saya belajar dulu waktu petang. Waktu petang mengantuk, tapi saya minat matematik. Jadi waktu petang tu saya peruntukkan untuk matematik. Sebab kalau subjek bio memang saya tidur. Kalau waktu petang tu saya buat bio. Itu dululah saya. So kita tahu kekuatan kita dekat mana. So itulah teknik yang keempat yang saya boleh sharekan lah. Menarik tips yang dikongsikan oleh Puan Husna. Seterusnya kita akan pergi kepada Puan Fatin. Daripada pengenalan tadi, Puan Fatin ada maklumkan beliau pernah mengikuti pengajian di Kolej Matrikulasi. Kita sedia maklum kehidupan pelajar dekat Kolej Matrikulasi ni sangat singkat, kurang daripada setahun ataupun maksimum pun setahun setengah je bila kita tolak dengan cuti semester, makan minum kan. Jadi pelajar ni rasa tertekan lah dengan jadual yang padat ni. Kalau kita dikira dia punya tugasan pula, ujian, kuis sebulan, angka tu memang agak mengejutkan lah. Jadi saya harap Puan Fatin boleh kongsikan macam mana pengalaman beliau sebagai pelajar sebelum ini dapat kongsikan pelajar boleh mengawal stres dengan membahagikan bebanan tugasan mengikut nombor hari ataupun jam. Kalau kita duduk dan kira, memang boleh terkejut. Dalam sebulan tu, kita mungkin boleh ada 5 hingga 8 tugasan, termasuk tugasan kumpulan, tugasan individu. Termasuk lagi tambah lagi dengan 2 hingga 4 kuis. Tak termasuk lagi dengan ujian penilaian semester, UPS, 3 kali UPS untuk 1 semester. Pembentangan. Jadi kalau kita tak urus dengan baik, boleh jadi bebanan emosi pada para pelajar. Tapi saya percaya sebagai pensyarah matematik, nombor ni boleh jadi penyelesai kepada masalah-masalah ni lah. Jadi apa yang pelajar boleh buat? Pertama, kita kira dan bahagi beban tugas. Contoh, kalau kita ada 4 tugasan yang perlu kita selesaikan dalam masa 2 minggu, 14 hari. Cuba ambil kalkulator. Kita bahagikan 14 hari, kita bahagi dengan 4 tugasan. Kita akan dapat 3.5 hari. Kan? Jadi satu tugasan tu sebenarnya kita boleh selesaikan dalam 3 hari, di mana dah cukup dah sebenarnya 3 hari kalau kita fokus untuk satu tugasan tu. Kemudian kita move on kepada tugasan yang lain. Itu yang pertama lah. Dengan nombor juga. Yang kedua, kita jadualkan mengikut jam. Bukan hanya tarikh. Bukan hanya kita kata Rabu kita kena buat matematik. Tak. Kita tetapkan masa 8.30 hingga 9.30 pagi, 9.30 malam. Mesti siapkan 3 soalan tutorial topik. Topik pertama kita, topik complex number. Itu tetapkan. Bila kita kecilkan skop-skop kecil ni, kita akan nampak sebenarnya masa kita terkawal. Yang ketiga, ini biasalah kita gunakan nombor juga sebagai panduan progres. Buat checklist. Tapi sekarang kita buat checklist dengan ada kotak. Kita tikkan satu persatu. Kotak pertama, kita kata kita kena fahamkan formula yang kita buat, yang kita belajar pada kuliah hari ni. Tik. Yang kedua, kita kena selesaikan soalan laporan kerja matematik untuk minggu ini. 2 soalan laporan kerja matematik kita tikkan. Jadi bila kita nampak selesai tugas kita satu persatu tu, kita akan nampak kerja kita terkawal. Tak adalah kita beban dah. Yang terakhir, samalah macam apa yang Puan Husna bagi tahu tadi, kita kena rancang rehat juga secara terukur. Kalau kita dah belajar selama 2 jam, ambillah masa 30 minit untuk reward diri kita. Setelah selesai kita belajar, dah bebankan diri kita belajar, rehat, ambil masa selama 30 minit.
Okey, jadi apa yang saya bercakap kan, nombor ni memang nampak macam menakutkan kalau kita tak kawal dia. Tapi kalau kita boleh control kita punya stres, kita boleh control kita punya perancangan seharian, insya-Allah kita akan dapat kawal emosi kita. Menarik kata-kata daripada Puan Fatin tu. Nombor itu memang menakutkan kalau kita tak kawal dia. Jadi pelajar, jom kita kawal nombor masing-masing. Okey, so soalan seterusnya, ramai pelajar terkejut apabila masuk matrikulasi ni. Mereka dapati, macam dah belajar dah dekat SPM hari tu. Jadi boleh tak Puan Husna kongsikan topik-topik SPM yang akan muncul kembali di dalam silibus matematik di matrikulasi? Okey, memang ramai pelajar bila dia masuk je kelas kan, tengok senarai topik yang kita, contohlah macam semester 1, semester 2 kan, ada topik-topik tu pernah belajar kan masa SPM kan. Dia macam terkejut lah, macam pernah belajar kan, macam pernah tengok kan? Macam pernah tengok, betul tak kan. Dan dia ingat senang lah kan. Tapi sebenarnya walaupun kita jumpa semula topik tu, tapi di peringkat matrikulasi ni topiknya lebih mendalam, soalannya pun mungkin lebih kompleks. Kan, contohnya lah, kalau saya boleh bagi contoh, banyak topik. Antara contoh yang kita jumpa balik, tajuk fungsi dan graf. Okay? Selain itu persamaan, kuadratik, kita akan jumpa balik trigonometri, keberangkalian. So contoh, kalau tengok tajuk fungsi dan graf dalam masa SPM, pelajar-pelajar belajar tentang fungsi linear, fungsi kuadratik, benda-benda yang sangat basic lah, sangat-sangat asas kan. Tapi bila kita masuk kepada program matrikulasi, kita akan belajar lebih mendalam fungsi-fungsi yang lebih sukar, fungsi trigonometri, fungsi eksponensial, fungsi logaritma. Kita semasa SPM mungkin belajar hafal je bentuk graf kan, tapi semasa matrikulasi kita akan belajar macam mana nak lukis graf tu kan, macam mana nak kaitkan dan analisis graf tu. Okey, selain daripada fungsi dan graf, satu contoh lain lah yang saya boleh bagi tahu adalah topik trigonometri misalnya. Okey, topik trigonometri semasa SPM mungkin pelajar hafal juga bentuk graf dia, sinus dan kosinus, hanya menggunakan basic identity sahaja. Okay, tetapi semasa matrik ni kita ajar macam mana sebenarnya graf kosinus tu, apa berlaku kan, apa macam mana kita nak analisis graf tersebut. So dia lebih mendalam dan lebih kompleks. Tapi sebenarnya dia satu kelebihan bila pelajar tahu asas tu kan, dia satu kelebihan untuk kita guna balik di peringkat matrikulasi. Kita kukuhkan dia, bina kefahaman yang lebih mendalam supaya pelajar ni bila dia pergi ke universiti dia lebih ready, tak rasa kekok lah kan. Jadi maksudnya kat sini pelajar matrikulasi ni dia takkan tinggal lah apa yang dia belajar dekat SPM tu kan. Dia akan bawa sampai matrikulasi, lepas universiti tu tak boleh. Betul, tak boleh lagi tau buang buku ke bakar buku masa SPM tu. Kita akan guna balik. Kan, kena simpan betul-betul. Tahu pelajar semua bawa je lah buku-buku yang lama-lama tu supaya boleh guna pakai balik waktu matrikulasi tu. Okey. Jadi terima kasih kepada Puan Husna dan Puan Fatin. Okay, jadi bila sebut belajar di kolej matrikulasi dalam subjek matematik ni, mesti ada topik-topik yang pelajar akan stuck ataupun give up lah, okay, untuk jawab. Jadi topik apa yang selalunya menjadi cabaran utama kepada pelajar dalam subjek matematik? Yang saya lihat, pelajar ini selalunya akan terhenti atau rasa hilang arah bila melibatkan topik fungsi lah, macam Puan Husna bagi tahu tadi. Lepas tu topik-topik asas kalkulus macam differentiation, integration, ada konsep topik barulah, itu topik limit dan rate of change. Pertamanya sebenarnya pelajar ni perlu ada kemahiran konsep-konsep pemfakturan, konsep pengembangan, meringkaskan, itu yang paling penting. Tak kena mahirkan dulu konsep-konsep asas ni. Kemudian soalan kita sebenarnya, kalau kita lihat pada soalan final kita ni, sebenarnya diolah dengan cukup menguji kefahaman konsep, bukan sekadar menghafal bentuk soalan. Bukan menghafal, boleh diolah. Jadi pelajar ni betul-betul perlu faham konsep. Okay. Lagi satu topik apa? Topik vektor. Nampak macam seperti satu lukisan je. Tapi sebenarnya pelajar perlu faham operasi, sudut dan aplikasi sebenarnya dalam dunia sebenar. Vector equation of line, vector equation of plane. Dan sebenarnya sangat menarik lah kalau kita sebenarnya macam mana cara nak faham dia. Perlu lebih konsisten buat latihan. Topik vektor.
Kuncinya apa? Janganlah cepat rasa alah tak boleh buat. Memang pada. Jangan judge pada awal-awal lagi. Kita dengar topik ni susah. Jangan judge pada awal-awalnya. Cuba dan kita cari langkah yang paling tepat untuk menyelesaikan, untuk faham. Okay, saya setuju dengan Puan Fatin. Kat sini pelajar boleh nampak kita dah kongsi banyak tips. Jadinya awak bolehlah take note apa yang kita kongsikan, apa yang perlu, apa yang tidak perlulah. Okay. Jadi akhir sekali saya nak tahu apakah nasihat ataupun pesanan yang Puan Fatin dengan Puan Husna dapat beri kepada pelajar yang ingin berjaya dalam subjek matematik. Saya dulu Okey. Nasihat saya, pelajar kena fahamlah bila kita di peringkat matrikulasi ni, kita bukan lagi menghafal. Kita dah mula belajar untuk memahami topik-topik tersebut kan, sebab kita selepas ni nak pergi ke universiti, kita akan apply dalam pekerjaan kan. Jadi kena ada satu mindset lah yang kita nak faham benda tu dengan konsep yang lebih mendalam. Dan perlulah macam Puan Fatin kata tadi, perlu berlatih secara konsisten, buat latihan dengan lebih kerap, rancang masa belajar dengan lebih baik. Pastikan kita buat latihan matematik tu setiap hari, walaupun sikit pun tak apa. Jadikan dia rutin. Sebab kadang-kadang pelajar ni kan Puan Farah, dia ingat dia nak faham semualah baru buat. Saya tak faham, tak buat langsung lah tutorial kan. Banyak berlaku kan, pelajar-pelajar kita ni tak faham. Kenapa tak buat? Sebab tak faham kan. Tapi sebenarnya faham tu akan datang kemudian. Buat dulu, faham kemudian. Kan, bila kita buat tu, baru kita akan faham kan. Dan yang seterusnya yang saya sangat galakkan lah, iaitu kena jumpa pensyarah kan. Saya nak kongsi sedikitlah pengalaman saya masa saya sebagai seorang pelajar di Kolej Matrikulasi Perlis dulu. Zaman saya ni, kami ni tak ada smartphone. Kami tak ada smartphone dan nombor pensyarah pun tak ada. Grup WhatsApp lagi lah tak ada. Jadi macam mana kami nak reach pensyarah? Habis kuliah pukul 4 tu, zaman kita mana ada WhatsApp kan? Tak ada WhatsApp. Telefon 3 sekupang kan. Butterfly kan. So apa kami buat pukul 4 tu, habis saja kuliah kami berlari, berlumba tau. Sebab apa berlumba? Sebab nak cop pensyarah. Nak cop masa pensyarah. Sebab 4 suku pensyarah dah balik. Betul. Lepas so habis lah kan? Habis lah. So kena berlari ke blok pensyarah. Sebab matrik Perlis tu blok tuturan tu jauh tau daripada blok pensyarah. Berlari nak pastikan pensyarah tu tak balik lagi. Sebab nak tanya soalan. Mana ada WhatsApp nak mesej pensyarah. So itu kesungguhan kami dululah. Tapi sekarang ni pelajar sekarang sangat mudah. Dah ada grup WhatsApp pensyarah, buat grup WhatsApp. Siap ada yang ada video dan sebagainya. Nak akses kepada pensyarah tu sangat mudah. Cuma kita nak atau tak nak sajalah. Jadi nak belajar matematik ni, dia macam kita nak bina bangunan lah. Kalau asas kita kukuh, kita nak naik tu lebih mudah. Okay, jadi fahami asas dia lah. Okay. Fatin? Bagi saya, kunci dia jangan cepat mengalah. Matematik dekat matrikulasi ni memang sangat mencabar. Okay. Tapi kalau kita usaha dengan cara yang betul, mesti kita boleh faham. Kita ada banyak sumber rujukan, kita ada video, kita ada aplikasi. Kita boleh belajar dalam kumpulan, kita duduk bersama kawan-kawan kan. Dan ingat, buat silap masa belajar tu biasa. Yang penting kita belajar dari kesilapan kita tu. Jangan bandingkan kita dengan orang lain, bandinglah dengan diri kita yang semalam. Kalau hari ini kita faham satu konsep yang semalam kita tak faham, itu dah jadi satu kejayaan besar. Keep going. Okay, baiklah, kita telah sampai ke episod penghujung episod Sembang ke Bintang pada hari ini. So, jadi banyak yang kita telah kongsikan, daripada topik yang pelajar selalu stuck sampailah tips untuk belajar secara smart. Okay, terima kasih saya ucapkan kepada panel kita kedua-duanya pada hari ini kerana sudi meluangkan masa untuk podcast kita. Terima kasih juga kepada para pelajar yang menjadi pendengar kita, khususnya pelajar sesi 2025-2026. Semoga perkongsian ini dapat menjadi panduan kepada anda dan dapat memberi semangat kepada anda untuk terus berusaha dan berjaya dalam subjek matematik di Kolej Matrikulasi. Jangan lupa episod seterusnya, Sembang ke Bintang akan bersiaran pada malam esok jam 8.30 malam di YouTube rasmi KMPK dengan topik menarik, Kimia Molekul Bersembang Kejang. Jadi pastikan anda subscribe dengan set reminder ya. Okey, jadi jumpa lagi pada episod akan datang. Jadi
Sembang ke Bintang Hingga mencapai impian. Bye.